Teruskan mendengar Ijin FM, pilihan utama anda. Drama Nur Hikmah Ijin FM, episod Selebriti Syurga. Tak boleh, Mel. Ini saja harta yang kita ada. Lagipun arwah ayah kamu tak mahu mak jualkan rumah dan tanah kita ni. Adik kamu yang cacat ni, cubalah kamu fikir apa saja kerja yang si Syafiq boleh buat. Di mana dia nak tinggal? Adik kamu tu, Syafiq pun baru saja diberhentikan kerja. Tolonglah, Mak. Mel dah buntu sekarang ni. Mel dah kena tipu ni, Mak. Takkan Mak tak nak tolong Mel? Mak, Mel balik dululah. Nantilah kita bincang lagi. Bang, dah nak balik ke? Air kopi pun tak habis lagi ni. Biarlah, Cik. Dah lama juga abang kamu datang tu. Mak, abang masih pujuk mak jual rumah dan tanah tu ke? Ya, Cik. Entah apa yang nak jadi. Kalau mak dah tak ada, jangan sekali kamu jual tanah ni, Cik. Kesian adik kamu tu. InsyaAllah, Mak. Mak jangan risau. Syauqi akan ingat amanah mak tu. Kamu dari mana? Assalamualaikum, Pak Manan. Waalaikumsalam. Duduk Syauqi. Saya baru jemput mak tadi dari pusat dialisis. Rasa dah lama betul Pak Latif kat warung ni. Pak Manan sihat ke? Alhamdulillah, Syauqi. Kamu tu macam mana dengan kerja baru? Okey ke? Alhamdulillah, Pak Manan. Ramai lagi orang bandar tu yang nak naik taksi. Ada tu rezeki untuk saya, untuk mak, untuk Syafiq. Syauqi, ramai ke yang kena buang kerja tu? Ramai tu tak adalah ramai sangat, Pak Manan. Dah takdir kan? Sabarlah, Syauqi. Semua tu ada hikmahnya. Banyakkan doa, ya, Syauqi. Kau tu kenalah kerja kuat sikit. Asyik tu jaga mak je. Bila kau nak kahwin, Syauqi? Ada-ada je Pak Manan ni. Siapalah yang nak kat saya ni? Kerja pun tak tetap. Duit pun tak berapa nak ada. Biarlah orang tak kenal saya kat dunia ni, Pak Manan. Yang penting, saya doa sangat supaya saya boleh jadi selebriti di syurga. Yalah, selagi mak ada, selagi itulah tanggungjawab jaga mak. Takkan saya abaikan. Baguslah, Syauqi. Teruskanlah. Nampak macam Hilmi tu. Betul lah tu. Nama Hilmi tu. Pak Manan. Assalamualaikum. Pak Manan. Hai. Rancak berbual dengan si kurap tu. Waalaikumsalam. Kamu ni Hilmi, tak pandai juga mulut. Tak apalah Pak Manan.
Lagipun, saya dah habis makan ni. Saya pergi dulu ya Pak Manan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Kim mandu tu. Pak Ibrahim, roti telur satu, tarik kau satu. Pak Manan, apa yang rancak sangat dibual tu? Adalah. Cerita pasal kerja barunya tu je. Yang kamu tanya ni kenapa? Oh, ingat nak minta duit Pak Manan. Merempat macam tu. Memanglah asyik nak meminta je. Ish, kamu ni. Ke situ pula. Janganlah kau nilai orang macam tu. Tadi baru aku dengar kamu panggil dia kurap. Berapa banyak kurap yang dia ada? Sudahlah ni. Aku pergi dulu. Nak tanam pisang sikit. Orang tu ni. Yelah. Assalamualaikum. Ada orang kat ni. Pintu macam tak berkunci. Zuraida. Oh, Zuraida. Waalaikumsalam, Jah. Masuklah, Jah. Pintu tak berkunci tu. Oh, Jah. Bahaya kau ni. Pintu tak berkunci. Sekarang ni macam-macam boleh jadi. Samun lah, rompak lah. Lain kali kau kunci lah. Kau ni, Jah. Na'udzubillah. Janganlah kau takut-takutkan aku, Jawoy. Lagipun, manalah aku ada duit? Manalah penyamun tu tahu kau ada duit ke tak? Kalau dia nak samun, dia samun je dah. Ni dah, aku nak tanya sikit. Betul ke si Syauqi tu diberhentikan kerja sebab mencuri? Mana kau dapat cerita ni, Jah? Aku tak dengar apa-apa pun. Dah heboh satu kampung. Si Helmi tu. Satu kampung dah diberitahunya. Si Helmi tu kan satu tempat kerja dengan si Syauqi tu. Katanya Syauqi mencuri dan dibuang kerja. Yang aku tahu, syarikatnya tu dah tak berapa maju. Jadi dibuanglah pekerjanya tu. Aku tak rasa anak aku buat kerja macam tu, Jah. Dah, sayang kan anak sangat. Janganlah sampai kau manjakan. Rosak budak tu nanti. Yelah, nanti aku tanya si Syauqi tu. Aku balik dululah dah. Nak pergi kedai depan tu sekejap. Tak minum dulu ke? Tak apa. Aku baru je lepas sarapan. Aku pergi dulu ya dah. Yelah, ya. Tak mencuri, Mak. Mak percayalah pada Syauqi. Syauqi tahu, Mak, adalah haram. Kau jangan tipu Mak, Dah heboh orang kampung cerita pasal kau diberhentikan kerja tu sebab mencuri. Mak, bukan macam tu, Mak. Syauqi tak pernah mencuri, Mak. Syauqi difitnah. Syauqi tahu siapa yang mencuri. Tapi bukan Syauqi, Mak. Mak tak sangka ada anak penipu macam Ki. Mak tak percaya Ki jadi pencuri. Astagfirullahalazim, Mak. Syauqi tak buat pun perkara tu, Mak. Percayalah, Mak.
Assalamualaikum Makcik Zuraida. Siapa pula tu? Dia rendah giginya. Waalaikumsalam. Oh, Helmi, Manan. Naiklah. Siapa ramai-ramai kat bawah tu? Makcik, macam ni lah. Dipendekkan ceritanya, saya, Pak Manan dan orang-orang kampung ni datang nak bawa si Syauqi ni ke balai. Dia dah curi duit tabung surau kita tu. Sampai licin dikebasnya. Helmi, kamu ni belum ada bukti lagi si Syauqi buat perkara tu. Kamu dengar cakap aku ni. Mana boleh tuduh orang sembarangan? Nanti. Tuduh apa ni? Perkara apa? Aku tak faham. Takkan tak faham, Makcik. Kalau dah bersalah tu, bersalah je lah. Usah dibela anak macam tu. Kamu ni Helmi, sedap cakap. Tak fikir langsung perasaan orang lain. Nak fikir apa lagi Pak Manan? Sebab mencuri jugalah dia diberhentikan kerja. Saya ni satu ofis dengan dia. Saya tahulah. Jom Syauqi. Ikut aku. Ni orang-orang kampung. Heret pencuri ni. Kita hantar dia ke balai. Pencuri. Hei, tak sangka sungguh. Kita bawa dia ke balai. Kenapa ni? Apa salah aku? Aku tak curi duit tu. Mak. Tolong, Mak. Tolong. Syauqi tak buat benda tu, Mak. Syauqi, kenapa tipu Mak, nak? Kenapa tipu Mak? Cepat. Kita heret dia ke balai. Jangan bagi muka pencuri besar ni. Assalamualaikum, Manan. Marilah minum. Hari ni ada menu baru. Lontong kering ni. Kau kena rasa ni, Manan. Sedap ni. Waalaikumsalam. Kau ni macam tak tahu pula. Pagi-pagi memang perkena kopi dulu. Baru ada semangat aku nak start kerja. Manan. Aku dengar si Syauqi tu dah keluar daripada penjara. Betul ke? Siapa ikat jamin dia? Alah, aku memang dah tahu dia tak salah. Tak payah nak ikat jamin pun. Lagipun, sini aku nak beritahu. Si Syauqi tu bukan tak berduit. Kita nampak macam berempat, tapi sebenarnya tidak. Kau tahu mana benda ni? Cubalah cerita sikit. Minggu lepas, ada seorang pegawai. Dia cari rumah si Syauqi tu. Aku pun ditumpangkannya. Tunjuk rumah Syauqi. Rupa-rupanya bekas majikannya tu, Datuk Seri kalau aku tak silap. Aku dengarlah driver panggil dia macam tu. Lepas tu macam mana? Lepas tu aku tanyalah kenapa dia cari Syauqi. Rupa-rupanya kaya si Syauqi ni. Ada share dalam saham syarikat Datuk Seri tu. Kau ni Manan. Ya betul. Betul, Him. Nak tanya pandang lebar pada Datuk tu tak sempat. Dah sampai rumah Syauqi. Aku tak percayalah. Bukankah si Syauqi tu diberhentikan kerja? Kalau dia betul-betul pemegang saham, takkanlah Datuk tu nak berhentikan partnernya. Kita ni dengar daripada mulut si Helmi memang macam tu. Syauqi diberhentikan kerana mencuri kan? Hakikatnya tidak. Iya ke? Macam ni, bila syarikat tu nak kurangkan orang, si Syauqi tu sukarela nak berhenti. Lagipun, Syauqi kan nak jaga maknya yang sakit. Astaghfirullahalazim. Selama ni, kita semua orang kampung sangka buruk dekat Syauqi. Nan, aku nak beritahu kau. Si Helmi tu, anaknya sakit. Kena bedah. Nak guna 70,000. Mana si Helmi nak cari duit tu? Aku tahu. Alah, tak payah risaulah. Aku dah bagi wang untuk kos pembedahan tu. Ada hamba Allah minta aku sampaikan petang semalam. Hamba Allah? Siapa? Siapa pula yang sakit tu?
Astagfirullah. Siapa tu? Macam mana keadaan mak saya? Tolonglah, doktor. Susah saya nak beritahu Encik. Oleh kerana sudah beberapa kali dia tidak didialisis, darahnya menjadi pekat. Kita sudah cuba guna kepakaran yang ada. Tapi mana boleh mengatasi ketentuan Allah. Jadi selebriti syurga. Mak tahu itulah cita-cita kau nak. Mak doakan kau, Cik. Walau kau dihina orang, tapi kau jangan risau. Kau mulia di sisi penghuni langit, nak. Kau jaga mak. Kau jaga mak sampai hari ini. Kalau mak dah tak ada, jaga Syafiq. Mak. Syafiq nak mak. Mak jangan pergi. Mak. Mengucap, mak. Ikut Syakir, mak. La ilaha illallah. Allah. Mak. Mak. Denganmu aku mati. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu hidup kau dijalani. Padamu ku berserah, padamu ku berpasrah. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu hidupkan diri jalani. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang, Engkau yang tolong ambil tiket kat surau. Aku terlupa tadi nak bawa. Him, kau boleh tolong ambil kan? Tak apa, Pak Manan. Saya boleh pergi ambil. Ish, mana si Syauki ni? Dah setengah jam. Bukan jauh sangat pun surau tu. Pak Manan, Abang Syauki aksiden dekat simpang tu. Allahu Akbar. Syauki.
Dia muka tu. Ada yang tak kenal ke ni? Tak ada apa. Semalam kau tak pergi kubur ke? Kali tak saya tengok Syauki. Tak apalah Pak Manan. Bukan orang penting pun yang meninggal tu. Tak penting? Ya, tak penting pun. Kos pembedahan anak kau tu derma dari Syauki. Kau tahu? Ha? Saya tak percaya. Orang merempat macam tu ada duit ke? Ini buktinya. Apa? Syauki yang bayar semua ni? Syauki? Syauki? Ki, kau bangunlah Ki. Kau tengoklah anak aku ni Ki. Aku bawa anak aku ni Ki. Anak aku dah selamat di bedah ni Ki. Ki, maafkan aku Ki. Aku tahu silap aku selama ni Ki. Ki, aku banyak seksa hidup kau ni Ki. Ki, bangun Ki. Kau yang tanggung dosa aku selama ni Ki. Aku yang curi duit Datuk Seri Ki. Aku juga yang curi duit Abang Surau tu Ki. Ki, bangun Ki. Ki. Salamku yang terakhir. Demikianlah tadi drama Nur Hikmah Ikin SM episod Selebriti Syurga yang telah dijayakan oleh Guru Zain Syukur Mansur sebagai Syauki, Hajah Kamariah Isa sebagai Puan Zuraida, Muhammad Zuhelmi Harun sebagai Syamil, Muhammad Syarifuddin Jauhi sebagai Helmi, Muhammad Hamidi Zakaria sebagai Pak Manan, Wan Nawal Hanim sebagai Makja, Baluzai Sulaiman sebagai Pak Ibrahim. Ini Siti Sarah Isyirah Abdul Rashid dan diterbitkan oleh Nignas Naif Mahir.